Hai, selamat petang. Sekarang wakil daripada Haji Muhammad Generation akan ke Xi'an, China untuk berjumpa dengan 5 hari. Xi Jinping. Xi Jinping? Untuk menguruskan. Berbual biar betul. Xi Jinping tu lain Xi Jinping tu gila Okey, terima kasih semua. Terima kasih Nur. 再见，小心 OK。 Malaysia Xinjiang apa pun. Alhamdulillah kita telah pun melepasi custom China punya immigration. Begitu mencabar sekali, tapi alhamdulillah syukur kita telah okey. Sekarang kita kakak-kakak pun macam mana tadi perasaan? Baru sampai. Alhamdulillah. Jauh juga nak pergi tempat kereta dia. Dalam 100 meter. Okey, terima kasih. Okey, itulah kereta yang kita tempah untuk hari ini. Syarikat updated ini. Alhamdulillah kita dah keluar daripada airport. InsyaAllah kita sedang menuju ke hotel kita dalam 45 minit insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Bihut Isti Hotel China. Lepas breakfast kita jalan-jalan. Assalamualaikum. Pagi-pagi hari-hari dia membersihkan kawasan. Alhamdulillah makcik kasi kita free. Unik. Alhamdulillah pagi Jumaat ni kami breakfast sekali lagi. The black one. Ringan. Nampak ringan tapi tak ringan. Mangkuk ni. Kayu punya. Coca-Cola. Alhamdulillah. Oh, straw. Buka. Oh, okay. Okay. Satu kawasan ni. Yeah, I will. Oh, yeah. Wuduk. Duduk. Alhamdulillah, inilah keadaan masjid lama di Bandar Xi'an. Mereka sedang memulakan kerja-kerja untuk. Alhamdulillah. Inilah suasana dalam masjid di Xi'an, masjid tertua di Xi'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okay, kita kini sedang menuju ke Bell Tower dan Drum Tower. Okay, sekarang memang waktu sesak kerana esok cuti insyaAllah. Jadi kita Oh,
sini, Kak Jun. Tinggi lah. Mereka akan pergi studio-studio dan mereka akan tukar baju secara ancient untuk melepaskan mereka punya dream untuk pakai baju lama-lama. Jadi Kota Xi'an ni tempatnya lah. Jadi mereka semua akan ambil gambar untuk apa ni? Dekat kawasan yang paling popular. Nak tengok sekeliling kita nanti ada orang yang pakai baju lama lah. Baju-baju tradisional. Jadi depan belakang kita ni adalah Bangunan popular shopping center Hotel Tower. oh, ada ice cream. Ada bos. ini randu. Ini kereta. Okay, alhamdulillah kita baru habis makan di restoran. Akhirnya dapat juga kita makan di daerah Muslim food di Xi'an, China, yang sentiasa berada di halaman YouTube. Alhamdulillah. Ha. Dah kenyang. Wah. Ini adalah satu pengalaman untuk kita berjalan-jalan di waktu malam di Kota Xi'an, China bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. InsyaAllah hari ni kita hari Sabtu kita sedang menuju ke Terracotta. Ni masih lagi kawasan Xi'an. Jadi insyaAllah tiket sudah dibeli. Make sure pasport semua ada kerana kita masuk dia tak ada tiket, dia pakai pasport je. Kita gunakan pasport. Okay, kita sekarang berada di luar Terracotta. 我们是新加坡。哦，新加坡公民，新加坡总统
光用，有此地是 English Chinese。 Okay, kami sedang beratur. Ramainya yang sedang beratur di sini. Okay, sekarang kita sedang menaik electric vehicles. Pomegranate and Buat ada 5 lah, buat ada 5, buat ada 5. this pomegranate pomegranate flower. Yeah. In our language called delima. Nanti kita sekali lagi perlu mengeluarkan pasport untuk ini tour guide kita sebelah kanan ni. And because of this area, mountain to the south and the river to the north. So these two in the middle, yin yang balance. Because of you lah. Oh, real weapon. And archaeologists found a few weapons. So weapons are still very sharp. Wow. Very sharp, yeah. But when discovery, the weapons lost more than 2,000 years ago. Rebellion team they stole the weapon. So one weapon was stolen. Where's the weapon? Was stolen. Stolen. Rebellion came here. Okay. Yeah, and wear a hat is the officer. So warriors no hat. They're different that's me. And you know the warriors wear armor. So we can see many warriors wear armor. And you see the warriors in the front, no armor. Because the armor is very heavy. So no armor is move very fast. Because they are vanguard. Warrior. Yeah, you can see it. Kayaknya kaki tak ada kencang. Sekarang kita sedang on the way ke pit 2 di mana pemanah-pemanah dijumpai di dalamnya. Okey, terima kasih. Photo here. Actually, photo you look number 2. Big jail. Jail photo from this. Big jail. Oh, yeah. Yeah, maybe. Of course, you know everything. You are general. GDP 啦。那不是人说我们当地政府确实谢谢。Okay. Bye. Okay, kita dalam holiday kat China, diorang pun ajak kita pergi Xinjiang punya makanan. Apa lagi dia ni? Boleh makan. Boleh lah kan. Suasana di dalam
Di depan saya ada apa? Warrior apa nama dia? Tarapotang. Jadi sampai di pagoda saya ternampak sama juga ini macam begitu. Konsert ini kira kebesaran orang. Ni dia panggil Phoenix lah. Nama the whole place sampai ke sana is Datang Everbright. Datang Everbright. Everbright. Okey. Raja-raja yang terdahulu lah, general lah. Dia kata semua Pro Boncet apa general. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berehat setelah makan tengah hari di satu restoran yang tak akan dilupakan. Kita makan yang dalam paling sejarah pernah dimakan. Selamat petang Singapura. Kepenatan. Ha? Ha. Baru nampak Pak Hitam. Okey. Ada cakap sesuatu? Okey, kita sekarang berada sepetang di depan pagoda Xi'an. Nama kawasan ni apa? Datang apa? Datang moyang. datang moyang. Datang Everbright lah. Okey, bukan. Mana nak belok? Bagi satu masjid yang kami jumpa agak ni lah. Itu bukan. Tak apa, tak apa. Duduk sini, duduk. Sini ada duduk. Ada kau jalan sana. Kita ada 2 masjid lah. Sini ada 10 masjid. 10? Dia kata lah. Sebab tu Alhamdulillah. ni Kak Ija sedang bersedia untuk kita bersenaman. Alright. Lanjut. Bang. Ambil bunga mai. Ni semua tak boleh bawa masuk Singapura. 10元一份儿，饼汁酸梅汤10元一杯，10元一杯。
油茶麻花8元1碗，8元1碗。油茶麻花8元1碗，8元1碗。玻璃豆浆6元1杯。欢迎各位品尝，欢迎各位品尝。拍 vlog。老辣椒辣牛肉夹馍8元1。Yang kamera yang Mas punya lah yang dia nak ambil gambar tu. Handphone dia punya. Oh, kita makan je kat tengah jalan. Tiba-tiba dapat pasal dia kan tak ada halal. Enggak. Dia orang harga. Itulah saya ingat nak join. Sepak tangan. Gimana tu? Nanti kau ambil je. Bismillah. Oh, ni boleh. Wow. Kak Jun sini. Bikin duit juga Tante adalah Kak Jun. Itu tadi agaknya kena faham. Sampah punya katnya. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang menurun tangga. Pelan-pelan. Jangan. Singapura. Warrior Generation. Selamat berjaya. Ya. Kita kau punya gambar tak? Kau semua mohon hai. Ni kita nak cari line 6 nak pergi ke Kuang Chi Street.
Kanan Kak Jun. Kanan. Kita dah sampai di Guang Chi Street. Sekarang kita nak keluar. Hopefully naik. Ini baru Xi'an lah. Yang lelaki ada ikut perempuan dia. Oh, juga. Sian. Ini adalah nak pergi kiri ke kanan?这不能动下来才给它办。kita ikut kat Ija je. Ha? Ini lain ni masjid lah. Ni lain masjid. Masya Allah. Ni masjid nombor 3 kita jumpa. Panas. Di sana. Ni sini. Alhamdulillah.